pendidikan is no longer about menolong budak untuk tahu. Dulu, pendidikan kalau asasnya ialah untuk tolong kita tahu, it's good enough. Sebab peluang untuk kita tahu tu sikit. Dunia saya sangat kecil. Masa saya kanak-kanak, saya hanya tahu kampung saya, Pekan Ipoh. Satu-satunya cara untuk saya tahu lebih daripada dunia saya ialah dengan saya ke sekolah. Sebab bila saya pergi sekolah, sekolah ada library, saya boleh baca buku, saya belajar mata pelajaran ilmu alam, geografi, bermula dengan penanaman ubi kayu di Cemor, perusahaan kelapa di Bagan Datuk, nenas di Labis. Saya tak pernah sampai Labis, tapi saya tahu tentang perusahaan nenas dekat Johor kerana pendidikan menolong saya daripada tidak tahu kepada tahu. Dan bukan setakat di Semenanjung, malah saya juga belajar tentang industri perikanan di Norway dan macam-macam lagi lah. So, pendidikan pada ketika itu, jika fungsinya adalah membanyakkan peluang untuk murid-murid daripada tak tahu kepada tahu, tahu tu is fascinating enough. Dah cukup menarik dah untuk menjadi sebab kenapa saya suka pergi ke sekolah. Tapi sekarang ni, benda-benda tadi, penanaman ubi kayu dekat Cemor ke dan sebagainya, di hujung jari je. Untuk seseorang itu tahu sesuatu, you dah tak perlukan sekolah untuk tahu benda tu. Oleh demikian, jika sekolah masih lagi kurikulum dia, silibus subjek-subjek dia berorientasikan melambakkan fakta, maklumat, it is no longer something meaningful kepada budak-budak. Useless. Tetapi yang cikgu-cikgu diperlukan, walaupun dah ada AI ke walaupun dah apa semua, ialah untuk guide pelajar-pelajar. Kalau you tahu benda-benda ni, tahu belum tentu faham apa sebenarnya point daripada tahu benda-benda ni. Maka dia perlukan kepada perbincangan, hands-on, contextualizing, memberikan konteks kepada ilmu. Kenapa perkara ini kita perlu tahu? Sekolah perlu menjadi tempat untuk budak-budak belajar cara nak belajar, bukannya tempat untuk tahu macam-macam benda, dan kebanyakan benda yang kena tahu tu tak berguna pun. Kita yang sejam dengar ceramah yang kita rasa tak meaningful, tak menarik, terseksa jiwa. Bayangkan anak-anak kita 8 jam setiap hari pergi ke sekolah, 11 tahun, 12 tahun, menghadap benda-benda yang meaningless kepada mereka.